Okey, so kita bersama player takraw Kasum. Okey, Kasum, abang daripada zon mana bang? Saya zon 12. Satu tim lah. So main untuk regu lah. Dia beregu, saya regu. Okey, so kita nak interview sikit lah. So tadi baru saja menang kan game kan. So apa perasaan menang? Perasaan happy lah kan, sebab satu tim dapat dapat buat yang terbaik. Lepas tu dengan training masing-masing ada komitmen lah. Bang, so macam mana abang kata apa seimbangkan kan kerja dengan training untuk takraw tu? Okey, macam saya pula, yelah kakangan kerja apa semua, saya tak adalah nak kata training baru-baru ni, baru nak ada game, kita main dekat taman dah, kita join komuniti taman tu je saja saya suka. Okey, so maksud dia tak ada masalah kan seimbangi kerja dan training. Okey, soalan seterusnya. So, apa cabaran utama sukan takraw waktu Kasum bang? Cabaran utama kalau tim ni nak masa tu lah, masa untuk training sama-sama tu tak ada. Masing-masing ada komitmen kan. So kita build up sama-sama lah. So okey lah, tak ada masalah sangat. So saya pun mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya untuk tim zon abang semi final dan juga champion Kasum. Okey, tahniah abang. Alright. Assalamualaikum, selamat petang. Okay, untuk hari ni saya nak menginterview abang lah kan. Panjang abang dah mengacari banyak perlawanan-perlawanan sahabat takraw ni. So pertama sekali saya nak tahu apakah nama penuh abang dan juga pekerjaan currently abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidi Barsyad. Saya bekerja sebagai personal driver. Yang pengadil ni kita kerja sambilan lah. Okay, baik. Sebabkan kami pun sedia maklum yang abang ni bukanlah orang kata tidak asing dengan orang kata jadi pengadil dalam acara banyak lah kan, bola sepak, takraw, betul tak? Okay, jadi soalan pertama saya, dalam event Kasum sepak takraw ni sendiri, apakah peranan abang di dalam event ni? Peranan saya sebagai pengadil lah. Pegawai yang mengadili sebuah pertandingan sepak takraw. Itulah. Okay, yang kedua soalan, apakah cabaran paling besar sepanjang event ni berlangsung yang abang hadapi? Cabaran paling besar, kebanyakan staff-staff yang bermain kat sini, diorang tak tahu undang-undang dan rule terkini sepak takraw. Jadi tugas kita sebagai pengadil lah untuk sebelum perlawanan kita bagi tahu kepada mereka law semua supaya diorang senang lah faham. Dan juga tim saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada abang kerana sudi bersama saya petang ni, dan saya nak ucapkan good luck lah pada abang pada esok hari untuk perlawanan final. Baik, terima kasih abang. Welcome to the interview. I am Nobenika Pinalus. So this is for our interviewee for the fans. Okay, selamat petang Kak. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kita orang. Akak nama siapa? Iza. Apa yang membuatkan anda datang menonton kejohanan takraw hari ini? Sebab support husband lah. Okay, support husband. Okay, soalan nombor 2 Kak. Akak pernah menonton sepak takraw sebelum ni? And apa yang akak paling suka tentang sukan ini? Sebab support husband satu dengan kawan-kawan. Kita nak tengoklah dia boleh pergi ke semifinal ataupun tidak. Okey, sukan ni apa yang kakak suka tentang sukan takraw ni? Dia menggalakkan macam kalau bawa anak-anak support lah. Kalau dia suka dia boleh join macam tu dengan kawan-kawan kat sekolah ke. Okey, soalan ketiga, adakah anda mempunyai pasukan atau pemain kegemaran dalam pertandingan ini? Setakat ni suami dengan tim kawan je lah. Tak ada. Okey, fourth question. Pada pendapat kakak, bagaimana acara ini boleh membantu membina semangat komuniti dalam kalangan staf? Kalau lebih baik menggalakkan lah, sebab orang ramai boleh join sekali kan. Tambah kalau macam bukan setakat staf je, orang-orang lain, orang-orang luar ke. Itu je dari kakak? Ya. Okey, itu saja dari kita orang. Sekian dan terima kasih.